Okey, baik. Sekarang ni kita nak buat satu proses macam mana nak transfer aset daripada harta Malaysia nak pergi kepada harta global. Right. So, apa yang kita semua kena buat adalah jadikan fiat ataupun tukarkan fiat kepada aset. So, aset yang ada sekarang adalah Bitcoin. Kan, tadi kita dah beli daripada fiat, kita beli keseluruhan adalah Bitcoin. Jadi, aset Bitcoin yang ada dekat dalam harta Malaysia, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita nak transfer dia kepada harta global. Bila dah transfer kepada harta global, Bitcoin tu nanti baru kita tukar kepada USDT pula. Right, jadi cara dia adalah klik dekat Bitcoin. Okay, kemudian send. Kemudian ambil to own account. Send to harta global. Kan dia tidak ada fees tu dapat tu. Kan? So kita ambil maksimum. Ini proses macam ni kita nak transfer aset daripada harta Malaysia kepada harta global. So aset ni nanti baru kita tukar kepada USDT dekat harta global tu nanti. Okay. Baik, next. I do not have domestic ringgit borrowing. Okay, declare semua tu. Baik. Satu lagi. Eh? Ada satu ni. Salah satu Mhm. have domestic ringgit. I do not have domestic ringgit borrowing. I do have domestic borrowing and confirm that my total investment including ini offshore. Okay, ambil yang do not. Right, next. Okay, tengok Bila kita transfer daripada internal which is daripada kita punya harta Malaysia pergi harta global, so tidak ada apa-apa fees. Tapi kalau kita transfer daripada Taufik punya harta pergi kepada saya, maka kat situ nanti akan ada fees. Right? So bila kita buat internal tak ada. Kalau buat external maka ada. Jadi confirm di situ. Right? So nampak tak dah completed, done. So back balik. Tengok dekat dalam wallet Harta Malaysia, dah tak ada dah. Kan? So, tinggal balance tu lah. Right. So, apa nak kena buat? Pergi dekat MYR. Okay, tukar kepada Harta Global. Right. Sudah ada $59. Pergi dekat wallet. Kita nak kena convertkan dia pula daripada Bitcoin tadi kepada USDT. Kan? So, pergi klik dekat BTC. Alright. Cuba tekan uh, okay. Yang transaction history, bukan, sorry. Bukan. Kalau macam tu kena sell lah. Kena klik sell. Klik sell. Okay. Kalau boleh jangan pakai instant sell. Kita pakai tadi. Konsep tadi tu. Konsep pakai kena trade juga. Back balik. Kalau tak silap ini dia charge dia lebih mahal sikit lah. Jadi untuk lebih murah sebenarnya kita pergi dekat trade dan pakai limit. Jangan pakai market. Kan? So tekan sell. Okay, ambil. Bukan bukan USDT USD. Tak. Kena pakai tadi Bitcoin, BTC USD. Right. So, sebab aset kita dalam USDT, tekan sell. Sell, nampak tu? So, available adalah Bitcoin. So, Bitcoin akan tukar kepada USDT. Nampak tak? Dia ada beberapa pilihan tadi. Kalau kita ada US dollar pun boleh convert pada USDT. Kalau ada coin lain pun boleh tukar pada USDT. Okay. So, ambil 100%. Dia dapat $59. Harga dia kena ambil yang 112. Sorry. Untuk sell, dia kena ambil harga rendah. Betul lah. 105. Ambil yang bawah tu. 109, 123. Nampak tak dia punya spread dia jauh gila. Dapat $58 je nampak. Okay. Sell BTC. Alright. So, pergi dekat wallet. So, sekarang kita dah ada USDT. Okay. You all guys, tengok. Ni macam mana kita gunakan harta global. Jadi sebenarnya, konsep ni sama je. Kalau kita ada aset daripada luar, ataupun kita ada USDT daripada luar nanti, kita transfer kepada sini,
Dan apa kita boleh buat? Daripada sini kita boleh withdraw terus masuk direct kepada local bank kita. Kalau masuk adalah Maybank ke, CIMB ke, nampak tak? Kan? Sebab apa? Sebab harta, dia ada harta global yang ada USDT. So USDT ni apa nak kena buat? Patah balik macam tadi lah. Kan? Tadi daripada ringgit, daripada fiat pergi BTC, BTC pergi kepada USDT. Sekarang ni USDT patah balik nanti. Pergi kepada aset, kemudian aset tu tukar pada ringgit dan ringgit tu kita boleh buat withdrawal. Nampak tak kan? So ini antara kelebihan yang ada pada harta yang yang tak ada pada Luno, Tokenize ataupun exchanger lain yang dekat Malaysia. Right. So apa buat? Ambil klik USDT ni. Okay. Kemudian send. Kemudian send via crypto network kan. Kemudian ambillah wallet dekat UTrading. Ambil wallet dekat UTrading. Apa? Sorry, address. Right. So pakai BEP20, ambil address dia situ. Okay. Okay, network ada tak? Cuba tengok network, network dulu, tengok network dulu. Pilih network dulu. Pilih network. So ada BEP20. Okay, next. Right. So recipient full name tu letak je lah nama apa-apa. Right. Kemudian origin address. Address tadi sudah kan? Exchange. Okay, next. Ya. Address origin, klik balik. Exchange, next. Kita tengok bawah tu. Ini apa ni? Cuba cari lagi. Tengok scroll lagi ke bawah. Ataupun ambil wallet. Address origin, ambil wallet, okay, next. Oh, dia nak tengok wallet apa ada. Cuba tengok. Ada tak? Ambil you. Tengok you. UT. Type je lah U trading. U3. UT. Tak ada. Okay, others. Please specify. Cuba klik situ. Klik others. Please specify. Dia minta kita type ni. Bukan. Klik dekat others. Okay, ada wallet. Okay. Ada wallet name. Tulis situ. Right. So, nak transfer berapa amount dia? Cuba transfer. Cuba klik. Ada charge tak dia? Bukan. Jangan semua. Cuba letak 45. Dia tahu berapa. Ada charge tak? 45 tak ada. Remaining daily limit tak ada. Okay. So, maknanya akan dapat 45 juga. Okay. Next. Right. So, network fee satu akan dapat adalah 45. So, maknanya dia akan tolak satu USDT. Tapi akan sampai adalah 45. Right. So, dah lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Verify. Okay. So, buat semua ni. Okay. So, ini proses macam mana kita nak transfer daripada harta global pergi kepada U-Trading. Kalau daripada harta global nak transfer kepada Bitget, boleh tak? Boleh. Konsep dia sama. Ambil address, ambil network daripada Bitget, tempel dekat harta global. Kan? So, sama konsep dia. So, network dengan address, pastikan dua ni sama. So, baru dia akan transfer daripada harta pergi kepada Bitget ke, kepada U-Trading ke, Binance ke, mana-mana. Jadi, sama juga nanti. Kan, Bitget nanti dah dapat untung. Kan, apa kita buat? Transfer balik USDT tu, transfer kepada harta global tadi tu. Atau
transfer je coin terus daripada Bitget kan. Contoh, katalah kita beli tadi apa? BNB. BNB daripada Bitget transfer ke pada Harta, sama ada Harta Global ataupun Harta Malaysia boleh. Sebab apa? Coin tu sama. So bila transfer dua-dua sampai dekat Harta Malaysia daripada BNB tadi tu, tukar ataupun sell dia, nanti dia akan pergi kepada fiat dan fiat tu boleh withdraw bila-bila masa walaupun pukul 2:31 pagi. Nampak tak? Okay, so ni konsep dia. Okay, done. So tengah pending kat situ. Right. Okay, so sementara ni ya, jadi detail dia tak? Tadi detail dia tadi dah ni. Okay, cuba back balik. Back. Belum belum tolak lagi, belum deduct lagi. Tu, detail tu dekat sebelah fiat tu. Cuba tengok. Ni. Apa ni? Transfer tadi. Sorry, withdrawal. Withdraw fiat. Withdraw tadi. Sorry, withdraw tengok. Lagi lain. Bukan deposit tadi kan kita withdraw tadi kan. Tu Angkat tu. masih pending. Cuba klik dekat send USDT tu. Ni. Send. So berapa dia punya, dia tak tulis itu berapa blok kan. Okay. So masih lagi pending. Tunggu je lah. Okay. So ini proses dia. Dan kita tengok nanti dekat view trading pula.